Syukur, lega sedikit apabila peniaga diberikan kelonggaran buat sementara waktu. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang suka dan kongsi video ini serta ikuti saya untuk mendapatkan kemaskini video terbaru daripada saya. Ia amat bermakna bagi saya dan menjadi motivasi untuk terus menghasilkan kandungan-kandungan pada masa akan datang. Kebelakangan ini, ramai peniaga makanan dan jualan kecil berasa gusar dengan pelaksanaan ops gasak, khususnya berkaitan penguatkuasaan permit barang kawalan dan penggunaan tong gas LPG berwarna ungu. Ramai yang keliru tentang apa yang perlu dilakukan dan yang pasti, pengguna turut akan menerima tempiasnya. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa kerana dengan limpah kurnianya, Jemaah Menteri melalui Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Ali, telah mengumumkan bahawa tiada tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap peniaga mikro dan kecil dalam sektor jualan serta makanan sehingga pindaan baharu kepada Peraturan Kawalan Bekalan Pindaan 2021 dimuktamadkan. Sekurang-kurangnya, dengan pengumuman ini, peniaga dan pengguna boleh menarik nafas lega buat sementara waktu. Saya faham bahawa tindakan ini bertujuan untuk mencegah penyelewengan subsidi gas LPG oleh pihak yang tidak bertanggungjawab serta memastikan subsidi disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Namun begitu, pelaksanaan dasar ini tidak seharusnya menyusahkan mana-mana pihak, terutamanya peniaga kecil yang bergantung pada gas LPG bersubsidi untuk meneruskan kelangsungan hidup. Tidak kira kerajaan mana yang meluluskan pindaan peraturan ini sebelum ini, kita perlu memastikan bahawa rakyat kebanyakan tidak menjadi mangsa kepada ketidaktentuan dasar dan hala tuju dalam penguatkuasaan undang-undang. Kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup boleh mengadakan sesi libat urus bersama wakil-wakil persatuan peniaga bagi menyampaikan maklumat penting supaya mesej ini dapat disalurkan secara jelas kepada ahli-ahli mereka. Bagi peniaga kecil yang tidak bernaung di bawah mana-mana persatuan, kerajaan boleh menyediakan bahan bercetak atau risalah penerangan untuk diedarkan agar mereka juga faham akan garis panduan serta kaedah penyimpanan tong gas LPG bersubsidi dengan betul. Maklumat berkaitan juga wajar dimasukkan dalam kursus penyediaan makanan, khususnya bagi mereka yang ingin memulakan perniagaan. Sekiranya semua langkah pendidikan dan penyampaian maklumat ini telah diambil, namun masih ada yang ingkar atau melanggar peraturan yang ditetapkan, maka tindakan undang-undang wajar diambil secara tegas dan adil. Saya juga ingin mengemukakan satu persoalan penting. Apakah langkah kerajaan bagi memastikan gas LPG bersubsidi ini tidak disalahgunakan atau dijual kepada warga asing?